Yes, hello. Hey, 2 of each, please. I'm from London, you know. Okey, siap. Yes, sir. Yes, thank you. Welcome, come again. Allahu Akbar, Allah. Betul-betul rasa tom yum lah. Pedas, manis, masam. Semua cukup. Papa. Mana lagi sedap? Yang Mama buat ke yang ni? Cakap betul-betul, Papa. Bulan puasa ni, tipu dosa. Good night, Papa. Jangan lupa tahajud ya. Aduh, jujur pun kena tidur luar. Good night. Itu ex anak murid Papa lah. Alamak, cikgu Papa dah nampak kita. Boy, mari sini, berikan di mak cikgu. Boy, kuasa 7. Saya nak kari pap seketul. Seketul je. Mana yang lain? Kacang lupakan kulit. Bertuah punya anak murid. Ya, makcik. Nak beli apa? Makcik? Umur saya baru 29 tahun. 29? Sama dengan makcik saya. Ni, panggillah adik ke kakak ke. Panggilan makcik ni sensitif tau. Mari. Beli, dek. Hujan lebat ni. Tak ada customer. Ya Allah. Turunkanlah rezeki kepada kami seterus hujan yang mengalir. Amin. Pandai anak papa. Tapi apa kita nak buat dengan kari pap banyak-banyak ni? Kita sedekahkan kari pap ni kat masjid nak. Elok lagi ni. Masih panas. Alah Papa, kan Mama berbuka kat sana. Mesti mereka suka. Makanan free kan? Siapa tak suka? Banyaknya kari pap. Hari ni jualan slow sikit lah tu Abah. Tu yang saya sedekahkan ni. Sedap. Cuma ada kurang sikit je. Kurang apa? Masin, pedas. Kekurangan kasih sayang. Kamu ni. Nah, ni resepi kari pap. Kari pap Umi. Cubalah. Mana nak tahu. Siapa yang sedekahkan kari pap tadi? Sila tampil ke hadapan. Alamak. Tok Abah, betul ke resipi yang Tok Abah bagi tu? Ni Encik Pap, apa-apanya? Aduh, naiklah kebenaran. Tok Iman dah panggil. Sesungguhnya, kari pap ini sedap. Kulitnya rangup. Ayamnya banyak. Rasanya cukup balance sekali. Yang kebenaran. Memang mantap. Sedap. Pakcik. Ada lebih ni. Ambillah untuk berbuka. Terima kasih. Tapi yang ni pakcik bayar ya. Terima kasih, pakcik. Sama-sama. Bagus betul lah anak muda sekarang ni. Masa belajar pun sebab berniaga lagi. Kami sebenarnya berniaga ni nak kumpul duit, beli tiket flight balik ke Sabah. Kenapa tak naik bas je? Kelakarlah pakcik ni. Apa salah kebenaran? Bukanlah kebenaran nak berbuka ni. Ramainya. Dah jadi bazar. Alhamdulillah, makin ramai customer. Kalau saya lakukan Cik Papa, saya akan jadikan gerai ni one stop center. Dari bazar ke Papazar. Jual set lengkap makanan dan minuman. Papazar?
Orang datang sini boleh balik terus. Kaya! Bang, sini ada jual air tak? Air? Sini tak jual air, dek. Tapi kedai depan tu ada jual air. Sedap. Kalau adik nak mutabak padu, kedai tu. Kalau mi goreng, kat depan akak tu. Kenapa Papa promote kedai lain pula? Alah, Papa. Tak apa, Pali. Rezeki kita kongsi sama-sama. Nah, bang. Terima kasih ya. Ish, tak patut betul lah. Tak hormat orang langsung. Kenapa marah-marah tu, Pali? Puasa ni tak baik marah-marah pakcik. Ni. Siapa punya kerja tinggalkan air bandung atas meja? Tengah hari, bulan-bulan puasa pula tu. Air bandung? Uish, bahaya kalau ada budak yang terminum. Ya, dah lah air tu manis. Nak budak kena kecil manis ke apa? Fikirlah sikit. Manis. Ish, Papa ni. Lampaknya Papa buat kerja. Papa penat lah. Papa kan puasa. Pipi pun puasa lah, Papa. Wah, bersihnya pipi lap tingkap. Pandai anak Mama. Saya ni tak pandai ke? Mestilah pandai. Rajin pula tu. Lap tingkap pun bersih dan laju. Bersih dah laju. Memang suami misali. Memang. Saya memang suami misali. Bukan lap tingkap je. Cat rumah pun dia. Betul. Mop lantai, vacuum dan sapu sampah pun dia. Ya, betul. Apa lagi nak sapu ni? Tadi Papa cakap penat. Mana ada penat? Para sahabat pun berperang waktu puasa tau.